Umat Nabi Muhammad pun dipanggil. Kemudian Allah SWT beritahu di padang mahsyar, sila datang dan tampil ke hadapan siapa tuan? 70,000 di kalangan umat Muhammad. Sekarang mereka menuju ke syurga. Jangan buka buku amalan mereka, sesaat pun mereka tak akan masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Sejak saya baca hadis itu, daripada hari itulah saya mendoakan kepada Allah tiap-tiap hari, wahai Allah, kurniakanlah kepada kami syurga tanpa hisab dan azab. Tanpa hisab, perhitungan dan azab. Rasul lain tak dapat. Subhanallah. Hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kita yang hidup ni masih ada peluang. Ni hari ni yang sekarang ini sedang hidup, masih ada peluang dan ruang